Okay, so guys, kita dah sampai dekat yang dekat Batu Yesus tu kan. So makna kata kita dah dekat dah dengan Bukit Holbung guys, tempat kita camping tu. Dah hilang pula. So malam ni kita makan Maggi saja di atas gunung Bukit Holbung. Betul tu. Kita camping guys dekat Bukit Holbung. Good morning guys. So sekarang ni kita dekat puncak ya. Ini suasana pagi masa atas Bukit Holbung tu guys. Cantik kan? Allah memang cantik weh. Sejuk gila weh atas ni weh. Sumpah sejuk gila. Macam kita tengah tunggu sunrise lah, tapi sunrise macam tak nampak sangat. Tapi okey, cantik je view dia. Okay, ni kalau nak turun toilet dia, semalam tak nampak kan, pagi ni aku tunjuk gambar tu, kena turun bawah tu lah. Dua nak turun dia, orang pun tengok lah, ya Allah cantik je. Look at the view guys. So nak turun bawah tu jauh sikit lah. Sambil turun tu kan, kita layan view. Cantiknya view pagi-pagi macam ni, mana nak dapat. Okay, so kita akan turun ke bawah, kita bersiap. Lepas tu mandi-mandi semua. Lepas tu kita naik balik. Aku sumpah tak boleh move on. Nampak tengok tu view dia nampak. Okay, aku dah siap semua. So aku naik balik. Dia dah cerah dah lah. Masa ni dia macam dah kurang sejuk dah. Guys, ini view waktu pagi Cantik so. Look at that. Wah. Ni lah tempat kita camping semalam. Jauh. Tak nampak, jauh. Ini lah tempat kita camping semalam. Best lah, atas ni sejuk. So kalau hampa main Medan, hampa kena main Bukit Holbung tau. Untuk orang kata apa ni, camping lah atas ni. View dia memang cantik. Tip top lah. So ini Bukit Cinta guys. Kita dah sampai Bukit Cinta. Sini sampai spot OOTD je. Atas tu, situ. Guys, memang cantik weh. Aku sumpah impress gila. Ya Allah, lawanya. Wah. So kalau siapa yang main Medan, dia di Danau Toba. Danau Toba ni memang kena duduk sini lah. Lama sikit pun tak apa. Sebab apa, memang cantik. View dia memang on top lah. Okay, mai. Sumpah unreal gila duduk benda ni. Ni korang nampak tasik. Ni tasik luas lah. Danau Toba. Tasik ni macam main tu. Nak berbual lagu apa itu aku daripada tadi lagu Indonesia. Dia pantul tu. Maju. Okey, pusing. Okey, angkat. Apa angkat? Yes, gelak-gelak sikit. Lagi. Batu balik terus. Okay guys, sekarang ni kita dekat Ephrata Waterfall. Ephrata Si Hotong. Dekat daripada Bukit Cinta tadi. Dalam 10 minit macam tu lah. So this is the view guys. Untuk you all. Inilah view dia. Dia tak ada lah orang mandi pun. Orang datang ambil gambar je.
Okay, itu saja Efrata. Buat function siap. Buat function siap. So lepas Efrata Waterfall tu kita naik boat untuk, tak tahu naik boat ni untuk apa sebenarnya. Dia macam kalau kita guna jalan darat, dia macam lama, so kita kena cross pakai boat supaya jimat perjalanan. Okay, tengoklah. Ini Tasik tau, bukan laut. Ini Tasik Danau Toba. So kita berentasi daripada situ ke sana. Sekali lagi. Aku buat stiker. Aku buat stiker. Ayalah. Oh, main kat kita. Okay, turun je tadi daripada boat tu. Kita orang pergi makan bakso dekat tepi jeti-jeti macam tu je. Tapi bakso dia sumpah sedap gila weh. So ni suasana dia lah. Aku tak record. Oh, aku rasa dia tahu kenapa. Ini bang biru. Wih bapak weh, aku cerak mandi pula. Wih bapak lawa sial. Dah sampai ni guys, kolam Bahda Manik tak silap. Dia macam tiba-tiba sampai. Dia tak ada update apa, tiba-tiba sampai. So ni lah, dia tak biru sangat pun. So boleh lah nak mandi-mandi sikit. Tapi ni weekend kat Endon, so ramai lah juga. Sudah sampai Medan, tadi dah check in hotel apa semua. So malam ni kita turun makan dan kita lepak-lepak lah, sebab malam ni kan malam terakhir. So ni dah suasana malam tu. Malam kita. Tiba-tiba dia last guys. So ni sebelum balik kita singgah beli apa benda tak tahu, dia macam signature lah kalau main sini. Okay, dia macam signature je. Tapi kita tengok benda apa, aku pun tak sure benda apa. Okay, kita tengok. Tengok kit dia ada 3 kit lapis, lepas tu tak tahu nama apa ni tu. Ni je. Okay, lepas tu kita singgah dekat kedai batik untuk beli batik. Faham tak? Ni apa ni? Ni topi orang Jawa, okey? Yo. Apa nama dia? Tak tahu lah. Ini Mas apa ni? Mas Joko. Mas Joko. Semua Mas Joko. Aduh. Okey, lepas tu kita beli souvenir dekat satu kedai ni. Tengoklah ramai apa. Aku dah bahal si Faris. Si Raif pun. Dah tiba-tiba dah sampai dah dekat airport. Tak ada video apa sampai airport. Tiba-tiba dekat airport. Dah kali airport ni nak balik dah lah. Okay. Itu sajalah daripada saya. Nanti saya akan cerita secara terperinci bila dah sampai Malaysia. Okay. Jumpa nanti guys. Bye. Bye guys. Alright dah. Okay, so sekarang saya dah balik. Kita dah ada dalam flight dah nak pergi balik KL. Dia macam tiba-tiba video tak ada apa, tiba-tiba balik. Sekarang dah on the way balik ke KL. Naik batik air juga untuk malam ni lah. So atas ni kita makan dulu lebak lapang. So kita beli chicken pizza. Dia panggil yang mana sekali. Okay. So kita nak makan apa? Minum ayam dulu. Flight kita balik ke Malaysia pukul 6.55 sampai tak tahu pukul apa. 7. Macam habis je. Kau ni tipu tadi. Dia kata dia tak mahu habis. Dia kata apa? Chicken pizza. Nampak ke? Ada yang ni je apa? Hot meal tak ada. Dia tanya tu Tom.
Sekejap. Tiba-tiba habis. Tadi tak mau. Tiba-tiba habis. Sampai dah ni. Okey, dah nak sampai. Saya sampai KLIA, kita rojol ni, okey?